penggunaan tenaga solar yang mana saya telah pun memulakan langkah pada tahun lepas untuk memasang panel solar di rumah saya ketika itu masih lagi di bawah package NEM Net Energy Metering 3.0 yang mana Suruhanjaya Tenaga dan juga Tenaga Nasional Berhad telah pun orang kata apa memberi orang kata apa rebate ataupun memberi diskaun lah sebanyak RM4,000 kepada mana-mana rumah yang domestik memasang tenaga solar ataupun sistem solar di rumah masing-masing. Dan package tersebut telah pun ditamatkan pada tahun lepas, kalau tak silap saya pada penghujung bulan Julai dan selepas itu dah tak ada lagi NEM 3.0 dan sekarang ni telah beralih kepada sistem yang dipanggil sebagai ATAP, package ATAP, ATAP lah, ATAP. Package tersebut ada perbezaan sedikit sebanyak lah dan kos untuk pemasangan pun dah jadi berbeza berbanding tahun lepas. Sebelum memasang tenaga solar tersebut, bil rumah saya sekitar RM350 ke RM400 lah sebulan. Kebanyakan daripada syarikat-syarikat pembekal tenaga solar ataupun kita panggil vendor-vendor solar ni, soalan pertama yang mereka akan tanyakan sebelum kita decide nak pasang solar ni, dia akan tanya dulu bil electricity dan bil elektrik rumah kita berapa sebulan. Jadi saya pun bercerita dengan mereka sebulan lebih kurang dari RM350 ke RM400. Okay. Dan selepas itu mereka akan minta salinan bil untuk kita forwardkan kepada mereka lah untuk mereka buat analisis. Okey, jadi bila mereka dah dapat salinan bil tersebut, pembekal ataupun vendor tenaga solar ni akan mencadangkan kepada kita, berikan quotation kepada kita, package mana yang sesuai. Dan dalam kes saya, dia tanya juga, apa future plan saya? Adakah saya plan nak pasang tenaga solar ni, lepas ni nak pasang nak guna kereta elektrik, EV car? Dan saya kata ya, berkemungkinan saya akan bertukar daripada kereta minyak ataupun ais kepada kereta yang berteknologi elektrik lah. Okay, dan dia pun mencadangkan kepada saya kalau saya kata ada plan untuk tukar kepada EV car, maka kilowatt ataupun penggunaan tenaga elektrik itu perlu ditambah sikit. Kalau bil tu mungkin 400, kita nak minta pasang solar tu, dia rangekan bil tu sekitar 5 ke 600 ringgit. Jadi selepas meneliti beberapa quotation, saya pun mengambil keputusan untuk memilih syarikat tenaga solar Jaya Maju. Ini salah satu penyedia solar yang agak popular jugalah di sekitar Klang Valley ni. Dan ketika itu dia mencadangkan untuk saya pasang 7.4 kilowatt peak, dia panggil ni KWP. Okay, dan 7.4 kilowatt peak ni kosnya sekitar 21 ke 22 ribu macam tu lah, lebih kurang. Okay, dan disebabkan adanya package NEM 3.0 yang datang bersama dengan rebate Solaris ketika itu sebanyak RM4,000. Jadi kos pemasangan solar di rumah saya itu lebih kurang dalam RM18,000 lah, RM18,000. Dan ketika itu juga syarikat ini telah pun memberitahu saya ada insentif untuk bayaran secara bulanan. Jadi saya tak perlu nak bayar lamsam RM18,000 tu, saya boleh bayar secara bulanan. Dan bila saya bayar secara bulanan lebih kurang lah selama 5 tahun, bayaran bulanan tersebut anggaran kosnya lebih kurang RM300 sebulan. Jadi tuan-tuan perempuan boleh bayangkanlah, boleh bayangkan bila saya nak menjimatkan bil elektrik saya sebanyak lebih kurang RM400 sebulan, saya perlu fikirkan bayaran bulanan yang saya perlu bayar kepada bank lah, sebab kita buat package financing tu dengan pihak bank. Dan bayaran bulanan ke pihak bank tu kita bayar RM300 lebih kurang sebulan selama 5 tahun. Okey, 60 bulan lah total semua sekali. Jadi kat situ sebenarnya tuan-tuan puan, bila saya congak-congak saya fikirkan tentang bayaran yang saya perlu bayar kepada pihak bank dan penjimatan yang saya akan dapat selepas pasang tenaga solar tersebut, bil elektrisiti rumah saya dah turun daripada RM400 sebulan lebih kurang kepada kadang-kadang negatif, kadang-kadang kosong, kadang-kadang RM10, kadang-kadang RM20. Jadi saya boleh rangkumkan lah bil elektrisiti rumah saya sepanjang lebih kurang setahun lah. Bil bulanan rumah saya anggarannya sekitar RM20 ke bawah. Itu ketika mana saya belum menggunakan EV car lah. Ketika mana saya belum menggunakan EV car. Okay, jadi pada bulan Januari tahun ni, Januari 2025, setelah berbincang dengan isteri saya mengambil keputusan untuk mengorak langkah membeli kereta EV. Kereta EV ni memang saya charge kat rumah. Saya pasang, dipanggil wallbox charger lah, pasang kat rumah. Setiap minggu lah, seminggu sekali je. Seminggu sekali saya charge. Dia boleh pergi jarak gerak dia lebih kurang 400 km. Jadi cukup lah sekali seminggu untuk charge tu, untuk penuhkan bateri tu. Dan 400 km tu saya gunakan untuk pergi kerja, balik kerja. Dan pergi sekitar
lah kawasan pergi kedai ke, pergi hantar anak ke dan sebagainya lah, hantar isteri saya pergi kerja dan sebagainya. Jadi 400 km seminggu. So sekali cas seminggu. Dan setelah saya menggunakan kereta EV tersebut, saya dapati bahawa bil elektrisiti rumah saya itu dah meningkat sikit. So sekarang ni bil lebih kurang dalam 70 ke 80 ringgit sebulan. Masih lagi murah, bagi saya masih lagi murah, masih lagi berpatutan. Dan on top of that, saya perlu bayar RM300 sebulan kepada pihak bank untuk melunaskan saya punya hutang yang selama 60 bulan tadi tu, RM300 sebulan untuk 5 tahun. Dan anggaran kos untuk pemasangan wallboard charger tu, kalau misalkan tu perempuan macam rumah saya ni 3 phase lah, rumah ada 3 phase, wiringnya tu perlu gunakan 10mm punya wire, dan untuk kereta saya tu dia boleh pergi sebanyak 11 kilowatt sekali pergi casan. 11 kilowatt tu untuk speed dia lah, untuk kelajuan dia. Jadi saya pasang wallboard charger 22 kilowatt, yang tinggi sikit lah, supaya future proof dipanggil, future proof. Jadi kos pemasangan untuk wallboard charger tu lebih kurang dalam RM1,500 ke RM2,000, bergantung kepada rumah tuan-tuan perempuan masing-masing. Sebab dia kena kira daripada DB box, wiring dia tu nak sampai ke wallboard charger yang tuan-tuan dipasang di luar rumah ni. Jadi kos pemasangan tu bermula daripada RM1,800 ke RM2,000 lah untuk yang pasang 22 kilowatt punya wallbox. Jadi macam yang saya beritahu tadi, bila saya dah pasang, bil bulanan elektrisiti rumah saya itu lebih kurang RM80 sebulan. Jadi kat situ 300 campur RM80, 300 untuk bayar kepada bank, monthly installment, RM80 untuk bayar kepada TNB. Jadi lebih kurang RM380. Masih lagi jimat lah, sebab kalau ikutkan, kalau saya tak pasang solar, mungkin bil rumah saya dah jadi RM500 kan. Dulu RM400, tambah lagi RM80, dan RM480 lebih kurang macam tu lah. So plus minus, kalau misalnya kata saya pasang solar, saya pasang wallboard charger di rumah, penggunaan tu saya boleh jimatkan lebih kurang dalam RM100 lah. Lebih kurang dalam RM100 sebulan. Masih lagi menjimatkan. Dan bila kita tengok sekarang ni pula, bila kos bahan api dah makin meningkat, terutamanya mereka yang pakai kereta diesel lah. Mereka yang pakai kereta diesel. So seperti mana yang diumumkan 1 bulan April, naik diesel harganya RM6.2 untuk 1 liter kan. Jadi kawan-kawan mana yang mungkin pakai kereta diesel sekarang ni dah mula berkira nak tukar kereta. Ada yang bertanya dengan saya, pakai EV okey ke tidak? Ada yang bertanya nak pakai EV ke, PHEV ke, plug-in hybrid, electric vehicle, ataupun nak pakai kereta ais balik, kereta petrol. Jadi bagi saya itu semua tuan-tuan perempuan perlu buat kiraan dan cogakan sendiri masing-masing. Dan bagi saya yang dah ada solar di rumah, memang sangat-sangat berbaloi lah, sangat-sangat berbaloi untuk saya gunakan kereta EV, kerana kos elektrisiti di rumah saya itu sangat-sangat rendah lah berbanding dengan mereka yang tidak ada solar di rumah.